Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat kembali ke saluran informasi bantuan kewangan anda. Hari ini merupakan hari yang sangat istimewa bagi ramai rakyat Malaysia kerana terdapat dua pembayaran bantuan besar yang sedang disalurkan secara serentak. Syabas dan tahniah diucapkan kepada semua penerima yang layak bagi kedua-dua inisiatif bantuan ini. Penyaluran pada hari ini 8 Mei 2026 melibatkan bantuan subsidi diesel serta bantuan bulanan kebajikan bagi membantu meringankan beban kewangan anda. Pembayaran pertama yang disalurkan pada hari ini adalah bantuan tunai budi diesel. Perlu diingatkan bahawa bantuan ini khusus buat pemilik kenderaan diesel di Semenanjung Malaysia sahaja. Hal ini kerana rakyat di Sabah dan Sarawak serta Labuan masih menikmati subsidi diesel secara terus melalui pembelian di stesen minyak. Bagi pemilik kenderaan diesel persendirian serta pengusaha agrotani di Semenanjung yang telah berdaftar, anda akan menerima bayaran anda bermula hari ini mengikut amount interim yang telah ditetapkan. Bagi mereka yang belum memohon, pendaftaran masih dibuka sepanjang tahun melalui portal rasmi budidiesel.gov.my dengan syarat anda memiliki kenderaan yang sah menggunakan enjin diesel. Pembayaran kedua yang sangat dinantikan pada hari ini adalah bantuan bulanan daripada Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM. Walaupun terdapat segelintir penerima di lokasi tertentu melaporkan telah menerima bayaran lebih awal, namun pada hari ini 8 Mei merupakan tarikh rasmi penyaluran dilakukan secara berkala besar ke seluruh negara. Kategori yang terlibat merangkumi bantuan kanak-kanak, bantuan OKU tidak berupaya bekerja, bantuan pesakit kronik serta bantuan warga emas. Jumlah bantuan adalah sehingga RM600 mengikut kategori kelayakan. Malah ada kategori tertentu yang boleh menerima sehingga RM1,000. Penyaluran bagi kedua-dua bantuan ini dilakukan secara berperingkat terus ke dalam akaun bank para penerima. Walaupun proses pembayaran bermula secara serentak di seluruh negara pada hari ini, penerima dinasihatkan agar terus bersabar sekiranya bagi akaun anda belum dikemas kini. Hal ini kerana proses pengkreditan dilakukan mengikut giliran dan mungkin mengambil sedikit masa bergantung kepada sistem perbankan masing-masing. Teruskan memantau penyata akaun anda secara berkala untuk memastikan dana telah selamat masuk ke dalam akaun anda. Sebagai rumusan, hari Jumaat ini menyaksikan dua bantuan penting iaitu budi diesel dan bantuan bulanan JKM mula disalurkan demi kesejahteraan rakyat. Gunakanlah bantuan ini dengan sebaik mungkin untuk keperluan harian keluarga. Kami berharap perkongsian ini dapat memberikan kelegaan kepada semua penerima bantuan pada hari ini. Teruskan bersama kami untuk mendapat maklumat terkini mengenai bantuan kewangan kerajaan yang lain. Sekian sahaja laporan berita untuk hari ini.